Satu ketika ada seorang tu, dia backhand dia. Dia mari mau saya sakit dah. Dia backhand dia. Mungkin orang sini pun ada kenal aku meninggal dah dia. Saya ni nak buat warna aku nak cakap dengan dia, nak tegur dia ni. Kakak backhand, orang tua pada saya jauh. Kelas hari ni kau 77 oh. Orang backhand pula, wahai gocoh juga. Tak ada gocoh pun, jokoh kita mata bulat. Dia mari rumah saya. Mula-mula nak siasat saya, nak berlawan dengan saya dulu. Nak siasat lah. Bunyi kata Ustaz Yadin ni lagu lain dah hari ni. Mari nak siasat. Mari ya. Kita mari tu baik. Dia mapuh dah sikit. Sembang lembut-lembut. Mapuh dah sikit. Aku nak mula tajuk apa ni ah? Tajuk apa ni nak mula ni? Kalau tak kena tajuk marah. Maknanya dia mari mungkin nak siasat orang khabar macam-macam ni. Saya buka kebetulannya Dr. Mazhar. Betulan dia duduk seller, Dr. Mazhar duduk seller, dia cakap seolah-olah dia cakap tu macam bersyair. Bersyair maknanya dengan gaya bahasa, dengan perkataan comel, dia cekik perasaan hati. Nangis berderong, nangis macam tu. Kena dah. Esok aku berobat lah. Saya kata esok aku berobat. Hari ni aku pergi ke Mazhar lu. Mazhar khabar Nabi SAW. Ada orang tak setuju dengan Mazhar. Saya pun ada tak setuju. Tapi dalam tak setuju, ada tempat kita setuju. Kita hidup dalam dunia ni, jangan kita dengar orang seorang batang tubuh tu tak setuju belaka. Jangan gitu. Hidup di atas dunia, siapa tak ada buat salah, siapa tak ada buat silap. Hak boleh ambil. Hak boleh ambil. Hak boleh ambil. Nabi dengan orang kafir, dengan orang Yahudi, ada hak dia ambil. Dr. Yusuf Al-Qardawi, saya pernah dengar dia ceramah. Dia kata apa yang baik yang ada pada Syiah, walaupun dia berlawan dengan Syiah, tapi kalau ada pandangan-pandangan fiqh yang baik, saya akan ambil, dia kata. Terbuka. Kita jangan benci seorang, habis tak setuju belaka, hak molek ambil. Macam saya ni, kalau adalah orang minat ke saya, jangan ambil belaka. Saya tak benar orang ambil belaka. Mesti ada silap saya, mesti ada salah saya, jangan ambil. Baru kita tak fanatik. Ni tak kalau dengan guru dia, kalau dengan ustaz dia, dengan tok guru dia, dengan syekh dia, dengan wali hak dia sayang, Allah bergocoh. Tak boleh kritik sikit. Dia kritik orang lain tak apa. Tak boleh gitu. Dr. Mazhar ni, dia cerita Rasulullah SAW kata dosa, banyak mana dosa manusia, walaupun daripada bumi sampai ke langit, Allah Ta'ala ampun. Dia sebut Allah Ta'ala tak tanya mu anak siapa, mu keturunan apa, mu bangsa apa, ayahmu jahat ke, anak adik-beradik mu jahat ke. Allah tak tanya. Allah tanya mu. Menangis dia. Apabila Dr. Mazhar kata Allah tak tanya mu anak siapa, ayahmu siapa, ayahmu jahat sekalipun, makmu tak baik sekalipun, mungkin mak dia penzina sekalipun, Allah tak kata buat apa makmu zina, buat apa ayahmu jahat. Allah tak tanya. Allah tanya kita saja, dosa kita saja. Maknanya ayah kita hadir, mak kita hadir. Allah menangis. Maknanya perasaan hati apabila dengar begitu. Lepas tu esok kamari pula, mari yang kedua saya sarah pula lah. Dia pergi khabar ke orang kampung, dia pergi kedai kopi. Siapa kata kejadian tak tu? Aku dengar mulai yang tu. Bekan kata ada dalam kedai dia pergi di sila tu. Allah kata warna ni balah kan? Tak. Aku nak pergi khabar kata. Maknanya Islam ni hak comel sungguh. Hak comel antaranya ialah Nabi sebut bertaubat. Nabi sebut sesiapa yang bertaubat sebelum matahari naik dari barat, makna kiamat ni. Makna nak kiamat lah ni, barulah Tuhan tutup itu taubat. Besar mana
Kalau sebelum naik barat ni, besar mana pun Allah Ta'ala terima taubat. Kecuali dosa dia dengan orang. Ni tak boleh, ni kena minta maaf. Hak maki orang, hak suka maki orang ni bahaya.